Anak angkat bukan waris tapi dibin ataupun dibentikan dengan bapa angkat. Adakah anak tersebut mewarisi harta pusaka? Satu hari, satu info Ramadan yang ke-11. Jadi, hari ini saya nak kongsikan persoalan daripada sahabat saya. Anak angkat yang bukan waris tapi dibentikan dengan bapa angkat. Adakah dia mendapat harta tersebut? Jadi, persoalannya dekat sini kita kena tahu. Syarat pertamanya ialah nasab. Nasab ni adalah keturunan. Adakah si mati sama dengan keturunan dengan anak tersebut? Kalau dia sama, boleh mewarisi. Tetapi kalau dia bukan keturunan yang sama, tidak boleh mewarisi harta pusaka. Yang kedua pula, syarat melalui ikatan perkahwinan. Bila ikatan perkahwinan ni, suami boleh mewarisi harta pusaka isteri, manakala isteri juga boleh mewarisi harta pusaka suami. Tetapi kalau berlakunya penceraian, maka kedua-dua pasangan tidak boleh mewarisi harta pusaka masing-masing. Jadi, menjawab persoalan tersebut, anak angkat tersebut tidak boleh mewarisi harta pusaka si mati disebabkan ia tidak mendapati dua syarat yang telah saya sebutkan tadi. Belajar sesuatu, like, follow dan share jika video ini bermanfaat untuk anda.